Hai guys, apa khabar semua? Abang Awang tengah relax ambil angin petang. Tadi abang baru lepas siram pokok bunga. Abang nak cerita kat korang lah. Dulu masa muda-muda abang pergi banyak tempat nak test lawan binatang buas. Dulu abang tall, black and handsome tau. Badan sado, muka bengis. Kalau pergi jalan-jalan mesti orang pandang. Peh! Aku ini orang Indonesia. Kalau nggak penuh ilmu di dada, takkan sampai di hutan Amazon. Anaconda tu abang lapah kulit dia. Abang potong kecil-kecil, gaul dengan sebut kunyit, lepas tu goreng. Sedap Aku ini orang Indonesia. Kalau nggak penuh ilmu di dada, takkan sampai di hutan Amerika. Alligator kat Amerika tu dengan cerita rahang dia patah sebab abang kepak pakai tangan abang. Aku ini orang Indonesia. Kalau nggak penuh ilmu di dada, takkan sampai di hutan Australia. Lama juga kangaroo tu pengsan. Ada dekat 8 jam baru sedar. Kena flying kick dengan kaki abang. Aku ini orang Indonesia. Kalau nggak penuh ilmu di dada, takkan sampai di kutub utara. Dulu abang IC merah. Sekarang dah dapat IC biru. Tu yang boleh cakap Melayu. Korang ni percaya ke tak semua yang abang cerita tadi? Abang gebang je lah nak kasih suspend. Barulah hidup korang ceria.